Hello guys, so bersama aku lagi SV Karot dalam rancangan Belakang Pentas by Miak TV. Dan sekarang ni aku nak interview nama seorang yang sangat-sangat hebat dalam scene, Chronicles. What's up? So Chronicles hari ni dia perform baik tu. Tadi dia baru buka lampu. Dia nampak kita nak interview kot. So tadi Chronicles kau perform Vibe event hari ni, macam mana kau rasa? Okay, Alhamdulillah aku rasa hari ni best. Quite lama juga kita tak dapat event yang line up betul-betul. Ini line up bagi aku line up 2023 lah. Solid lah. Aku happy. Crowd hari ni best, Alhamdulillah. So tadi kau ada sempat jalan-jalan sikit, tengok-tengok sikit event, macam mana? Lain macam lah. The energy yang macam, aku pun dah lama tak perform, dah like few months. Aku hari ni dapat lepas geram. Aku suka, aku enjoy. Okay, so kau baru keluarkan album. Nama album Anti-Social, betul? Betul. So cerita sikit macam mana album, proses album. Dah berapa lama sebenarnya album tu? Sebab aku tahu rapper kadang-kadang dia suka sidai. Betul, okay. Ramai kan tanya aku macam, okay, diorang ingatkan ni barang dah berapa lama peram ke, proses 2 tahun ke apa semua kan. Tapi actually barang ni aku buat dalam in a short period. Untuk 6 lagu macam tu dalam masa below setahun lah actually. Yang mana aku tak suka recycle lagu lama. Apa draft lama aku akan buang je. Aku suka sebab to me aku grow musically dari masa ke semasa. Telinga aku pun nak dengar benda yang baru dari masa ke semasa. So music ni betul-betul apa yang aku tengah dengar sekarang. So inilah dia. And like dari apa yang aku hadap dari tahun lepas apa semua, aku boleh kata album EP kali ni dia personal lah. So dalam line up tu kan, aku tengok semua line up, okay, rapper, tiba-tiba ada Nur Saleh. Macam mana benda tu boleh berlaku? Dan lagu tu juga dia ada ambil remix lagu Nur Saleh juga sikit. So macam mana benda tu boleh berlaku sebenarnya? Asalnya start dari sample tu lah. Memang aku sample lagu Noh dulu. Lepas tu Alhamdulillah Noh is a very great person, a great guy, a great musician. Aku rasa Noh pun dia suka expand artistry dia kot. Alhamdulillah dapat aku sendiri rasa macam mimpi lah dapat dia kan. Aku tak tahu macam mana aku boleh dapat dia. So apa kau punya next project? So sekarang ni kan macam dah keluar album. Your next thing is it going to be another album ke, ataupun ada planning untuk showcase untuk album ni ke? InsyaAllah showcase coming soon. Tapi kalau kata pasal project coming tu, aku ada banyak lagu yang aku dah prepare. Tapi aku tak tahu nak dahulukan yang mana. Dan aku tak tahu EP ke single ke apa. Aku ikut arah angin. Mana kita pergi korang layan lah. So untuk ada sedikit kata-kata untuk orang-orang yang belum dengar lagi EP atau album kau, ataupun sedikit kata-kata orang yang telah menyokong kau sepanjang selama ni. Okay, untuk EP ni yang mana korang belum dengar, korang tak ready lah. Korang tak ready. Aku harap korang appreciate EP ni macam mana aku suka buat EP ni. And bagi aku personally ni best work aku lah. And untuk yang mana peminat yang dah lama dengan aku apa semua, thank you sebabkan layankan dia. Aku nak buat sound macam mana korang support kan. Korang real. Much love. Kali ni dia tak cakap muka aku macam Saizer. Betul. Kau pun dah berisi lah kira lah. Dah tak macam Saizer lah. So itu saja daripada aku, HMO Belakang Pentas, HMO TV, Dok Gila Chronicles.